Aduh, Alena, manikir memang bukan kepakaran awak. Awak patut tunjukkan podologi. Jadi sekarang saya akan ceritakan bagaimana nak ubah kuku macam ni. Dan sudah tentu, di akhir nanti saya akan rosakkan dengan reka bentuk yang pelik. Jadi jangan tukar saluran, teruskan menonton. Inilah keadaan asal kuku kita. Macam mana nak cakap ya? Keadaan asal ni biasa saja, normal, biasa-biasa saja, tipikal. Ya, ada sikit-sikit masalah. Kita akan buang hiasan yang besar-besar tu. Oh ya, di sini saya memang ambil pemotong kuku yang dah rosak. Bukan yang kegemaran saya untuk pedikur. Sebab saya tahu nak buang hiasan ni memang susah sangat. Pendek kata, tukang di sini memang betul-betul berusaha supaya semuanya kuku dan kemas. Ada sedikit pengelupasan, tapi itu bukan masalah besar. Kita akan buang dengan hati-hati bersama panjang hujung kuku yang bebas tuh. Untuk manikur, saya tak akan fokus sangat ya. Di sini kita akan bersihkan kutikula, buat potongan, semuanya lebih kurang standard. Dan sekarang masa untuk mula sambungan kuku. Hari ini saya akan bekerja dengan Shockme. Jangan lupa guna primer. Primer ni penting supaya tak berlaku penggelupasan. Seterusnya, kita guna base yang lembut dan elastik, juga dari Shockme. Dan saat kegemaran anda semua, kita akan guna bentuk atas. Di sini saya ada stiletto dan ia memang sangat sesuai untuk tangan ini. Kita ukur dan tandakan semua tempat yang diperlukan supaya bentuk atas boleh dipasang tanpa masalah. Dan ini gel baru yang cantik dengan shimmer. Saya tunjukkan cara supaya bahagian titik pertumbuhan tak nampak kosong. Sapu gel pada bahagian yang saya tandakan di titik pertumbuhan tadi. Keringkan sekejap dengan lampu, kemudian buat hujung bebas. Jangan terlalu tebal atau terlalu nipis. Paling penting, jangan terkena pada katil kuku. Jika ada lebihan, buang dengan berus seperti ini. Keringkan juga dengan lampu dan hasilnya dapatlah fringe yang tak lengkap macam ni. Lepas tu, letakkan tikisan asas yang mana nanti semua akan melekat padanya. Asas kita dah kering, sekarang cuma tinggal pasang bentuk atas pada kuku. Paling penting, pastikan ia tak terangkat ke atas atau lari ke tepi. Gerakkan sedikit ke arah kutikula dan boleh keringkan. Saya keringkan dari atas sahaja supaya nanti boleh terbalikkan jari dan bina dari dalam ikut selari. Pastikan buang lebihan, saya tak nak banyak mengikir. Macam tu je, semuanya mudah tercabut dan kita dapat bentuk yang bersih dan cantik dengan pengikiran yang sangat minimum. Nampaknya misi dah selesai, kuku pun dah siap, jadi kenapa perlu buat apa-apa lagi? Betul juga, cuma perlu kikis sedikit bahagian dalam. Dan saturasi kecil. Walaupun bentuknya dah bersih, sebenarnya tetap kena kikis di sepanjang garisan kutikula. By the way, saya memang nak puji top coat Shockme ni. Saya memang sangat suka, dia cair dan sangat mudah untuk diratakan. Kita suka dan kagum dengan hasilnya. Dan sekarang kita akan mula untuk rosakkan semuanya di sini. Sudah tentu, ini memang kelebihan saya. Suka rosakkan seluruh manikur ini. Saya tahu kamu semua memang suka benda macam ni. Jadi khas untuk kamu, saya buat titik dengan pen marker hitam dan tebuk lubang. Kenapa saya tebuk? Untuk rekaan 3D kita. Saya akan pasang rekaan itu menggunakan gel jelly. Saya lekatkan dan keringkan perlahan-lahan dengan lampu pengering kecil. Sebab rekaan ni memang sangat-sangat berat, jadi di sini kena usaha lebih sikit dan berpeluh juga. Boleh juga bantu pelanggan untuk keringkan semuanya. Supaya rekaan ini kekal, mesti sapu sekelilingnya dengan top coat yang pekat. Jadi, apa-apa pun kena sapu sesuatu supaya tiada apa-apa yang tersangkut. Untuk mengakhiri prosedur, kita gunakan minyak Munada, juga dari Shockme. Akhir sekali titiskan minyak seperti yang anda suka, semestinya tanpa sentuhan. Walaupun sebenarnya dalam Sunpaint tiada apa-apa disebut tentang berus minyak, tapi kita akan bincang tentang itu nanti. Dan beginilah hasil rekaan yang kami dapat. Tulis di ruangan komen apa pendapat anda tentangnya. Saya tahu apa yang anda fikirkan, tapi siapalah saya untuk menghalau anda.